So untuk konten hari ni kita nak ambil gambar hari raya dekat studio Booming Plus. So korang kena saksikan ragam diorang ni semua ambil gambar. So kita kena tengok outfit masing-masing. Ni saya emerald green. Tengok Dinda green mint. Muna baby blue. Wow. Dinda green mint. Dinda blue, baby blue, ha. Kasih green. Okey lah tu kasih ibu pakai sekarang tu. Ya Allah, Dinda. Alung panjang alung. Okey dah siap. Okey. Untuk gambar. Ambil lah. Okey sini Dinda. Wow, semua orang dah sampai. So kita akan jumpa. Siapa ni yang macam pengantin ni? Cantik. Oh tu dia. Sini masuk. Jom. Wow. Apa? Belum pukul 9 lagi. Assalamualaikum. Wow. Hai, cantik lah. Jom masuk, jom. Jom masuk, jom. Assalamualaikum. Matching-matching lah kita. Comelnya. Ini baju raya kedua kita. Jom. Angga. Boleh kita masuk dulu semua orang lah. Sini. Ramai. Yang ambil ni, ada yang dah sampai ke? Semua orang dah sampai. So orang ambil gambar. Tak ada kan? Ambil gambar family dulu lah. Ibunya ni ibunya. Ayah. Okay, basically kita first kita ambil ibu ayah dulu. Lepas tu nanti ibu ayah stay je. Lepas ibu ayah? Lepas ibu ayah lepas tu masuk family yang ada anak kahwin dengan ibu ayah. Lepas tu start family baru satu family sendiri Okey. Ibu ayah dulu. Panggil ayah. Bila nak ibu ayah. Pilih hari ni. Sangat tegur ayah. Kasih. Wow, mengelik. Mak, lari-lari sampai jatuh. Bang. Angga panggil ayah. Ayah dulu. Sini, okey. Okey. Mana mak Ni kau kena record aku. Baju nanti dia jadi buah tebiat. Mana? Ni lah. Memang. Ada tangan dia. Ada kasut dia. Cantik lah warna yang cik ni. Kasut dia best.
Satu, tiga, 1, 2, 3. Jangan start kat kaki. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, beri hak sikit. Okey, yang belakang kan, ke depan sikit. Tengok. Alright, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey. Nak request diri. Lepas Yaya Umar pula. Okey. Okey, kat tengah. Ambil gambar diri. Asal semua senyap? Satu Yaya. Wah. Dinda. Lagi santai kawan. Rambut. Okey. Tahu tak rambut Muna keras sebab apa? Maskara. Maskara? Alun sikat pakai maskara. Kau tak payah. Kau tak repot. Ada baju tak ambil ada? Tak, satu tu. Sekejap. Slow mak. Sebab kita ramai. Okey, ready guys. Tak payah, dia pandai senyum. Tak payah cakap. Diam. Kaki diam. Mak buat macam ni. Mak, hak. Okey. 1, 2, 3. Okey, Umar. Semua Umar tu. Sampai. Keluar bawah. Bawah. Wah. Pandang abang. Kaki dia. Oh, kaki dia. Ceru nak songkok tak? Apa sen? Dapat sikit. Saya nak songkok. Rambut dah set. Ceru.
Macam pengantinnya. Tadi kita senang je pun. Sebab dia 2 orang. Laki dia tak suka pun. Sabar. Patutlah dia paling last. Okey, nak buat ucapan tak? Nak. Jap, last. Okey, siapa yang nak wakil cakap? Oh, dia. Mak lah. Okey, Kita cakap apa? nak cakap nama keluarga pun boleh. Kami daripada keluarga ingin mengucapkan selamat hari raya Maha Zaidah Batin. Selamat hari raya Aidilfitri je. Maha Zaidah Batin. Selamat Hari Raya, maaf. Selamat Hari Raya. Kami dari family. Yalah. Yalah, family tak ada. Family bercampur. Sebab nak cakap apa ni? Kami mengucapkan selamat hari raya dan Selamat Hari Raya. Kami mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri Maha Zaidah Batin. Boleh Aku nak lari. Okey, dah. Okey, jap. Alright, ready semua? 1, 2, 3. Kami mengucapkan Gagal kan abang? Okey, jap. Ready? 1, 2. kami mengucapkan selamat